Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat bertemu, selamat berjumpa bagi saudari-saudara tu, tak kira lah di mana saja berada tu kan. Tak kira lah Semenanjung Thailand ke, Petani ke, Semenanjung Malaysia ke, sekaligus Semenanjung Indonesia, Brunei dan Singapura. Nah, seterusnya. Tak kira lah di mana saja berada tu, kami mengucapkan selamat bertemu dan selamat berjumpa dan selamat malam. Jadi hari ini tu kita akan bawa topik berbeza lah, bertukar topik sikit pada hari ini tu. Kita masuk dalam ruangan bersama kita tu. Hari ini tu kita ada ruangan temu bual lah. Bagaimana cara dia tu, insya-Allah lah kita ikuti bersama ya. Jadi kalau kemarin tu, hari sebelum ni kan, EP yang lepas tu 234 EP dah yang saya telah rekod tu kan, mengikut video-video tu yang telah anda tengok tu kan. Topik-topik yang lepas tu kita bicara tentang apa panggil tabir mimpi asyik main tabir mimpi saja kan. Hari 2 hari dua klip kan. Tabir mimpi aja boring juga kan. Jadi hari ni tu kita marilah buat langkah-langkah kita yang baru di dalam channel channel Dari Suara Angin tu. Kita buat langkah-langkah yang baru, tukar-tukar topik sikit. Hari ni kita lebih pada temu bual, membawa pada hasil lah sikit lah, sebagai cerminan ataupun menghasilkan buah-buah fikir nasihat dan sikit sebanyak dan sebagainya. Jadi sikit lah sebelum saya tu nak teruskan dalam topik yang akan kita bicarakan nanti ni, sekejap lagi ni. Sikit sebanyak lah saya nak ucapkan selamat berbanyak terima kasih lah bagi siapa yang follow saya tu dan share, komen, like saya kan. Ucap banyak-banyak terima kasih lah. Orang Malaysia kawan lama, orang Indonesia kawan lama tu senyap aja sekarang ni. Abak-abak lah sikit lah. Komen-komen Indonesia terutamanya tu, Lombok, Jawa, panggil Sarawak, ramai lah. Minang pun ada. Minang ni adalah semualah, pokoknya semualah Indonesia tu kan, abak-abak lah. Yang mana kawan-kawan lama kita berada mana pada masa dulu, berada kat mana, Malaysia sana dulu kan. Yang mana Kelantan, Gua Musang, Aren. Kalau siapa tu Aren, Kelantan, Gua Musang, Gua Musang Kelantan. Itulah berada di Aren tu. Aren 1 2 3 8 9 tu kan. Okeylah. Boleh kontak lah. Buat kawan-kawan lama tu Malaysia tu kan. Samalah. Ucapkan kalau terkenal, sekiranya terdengar suara ni tu kan. Boleh kata aku bersama lah, mungkin terkenal. Boleh abang lah. Boleh hubungi saya lah melalui komen lah. Bagi tahu sekarang ni saudara saya, kawan-kawan lama kita tu duduk di mana kan. Saya pun nak dengar juga. Saya nak cari pun tak tahu ke mana pergi kawan-kawan lama kita tu. Gitulah. Saya buat channel ni salah satunya, insya-Allah lah, dari segi silaturahim kita tu kan, akan menemu kembali, hubungan kembali. Begitulah harapan saya tu. Sekecil-kecil hati saya, begitulah harapan yang baik daripada saya. Jadi hari ni tu, seperti mana yang telah kita katakan tadi, nak bawa topik sikit, nak bicara tentang apa ni? Topik. Tapi tentang apa kita bicara hari ni tu? Tentang saya lah. Saya berfikir pun saya mengikut dasar guru saya atau kawan saya ataupun guru saya menganggap dia sebagai guru lah. Topik ni saya bawa ni semua orang tahu kan apa yang saya nak kata ni, nama dia tu. Tapi maksud di sebalik topik ni macam mana tu, mari kita dengar bersama. Bagi mana yang tak tahu lagi lah, insya-Allah lah kita akan buat ungkasan seperinci-perinci. Jadi topik yang saya nak kongsi untuk peminat-peminat, saudara-saudari semua kan.
Topik itu berbunyi begini. Antaranya satu yang besar. Satu yang besar. Nah, satu tu yang kecil. Besar dan kecil ni membawa arti yang sama. Apakah itu? Apakah dia? Di situ. Kalau topik ini kita bicara, macam mana kita nak pergi? Tahu. Bagi yang tahu tu, topik ini akan nak buat penjelasan macam mana tu. Bagi yang sudah tahu tu, kalau dengar, tengok klip ini, anda boleh komen lah di bawah tu komen. Mana tahu topik kita tu tak sama ataupun pendapat kita tak sama, kita boleh kongsi. Gitulah. Jadi topik yang saya nak katakan di sini, nak bicarakan di sini tu kan, topik antara yang besar dengan yang kecil, tapi membawa arti yang sama. Macam mana agaknya tu. Tapi kalau selalu kita dengar biasanya, kalau perkara-perkara topik sebegini tu kan, yang besar yang kecil, yang ada yang tak ada tu, orang katalah pasangan lawan dia. Tapi ini bukan pasangan lawan. Memanglah kataan sama tu, pasangan lawan dia, tapi membawa arti yang sama. Yang kecil pun sama, yang besar pun sama. Macam mana tu? Sepertinya yang besar tu sama jugalah, tidak melebihi yang kecil. Yang kecil itu nilai dia tu, nak kata kecil, dia sama jugalah. Nilai dia sama yang besar. Sama-sama besar. Walaupun nama dia kecil, walaupun nama dia tu besar. Macam mana cerita dia? Siapa dia tahu, tolong bagi tahu. Tolong komen. Macam mana agaknya cerita macam ni. Tapi mengikut saya lah, pahaman saya, pahaman kawan saya dan guru saya tu kan. Dia bagi tahu, dia kata, coba kita perhatikan di antara yang besar tu dan yang kecil. Dia ada perantara di situ. Jadi ada perantara tu, apa dia perantara tu? Yang kita kena tahu di situ. Ada perantara. Mengikut guru saya, kawan saya, dia kata perantara tu kita sendiri lah yang menjadi perantara tu, dia perantara yang besar dengan yang kecil. Dia kata begitu. Fikir-fikir dia tak ya juga kan. Coba kita ikuti lagi apa maksud dia ni. Dia kata, lepas tu dia kata macam mana ni perantara ni kan. Dia kata perantara ni yang kecil tu adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita. Yang besar tu bapa kita, ibu kita, atuk nenek kita. Tu nama yang besar, dia kata. Lah itulah dia kata perantara dua tadi tu, yang kecil yang besar tu. Membawa arti yang sama. Tidak melebihi dan tidak siapa kecil dan tidak siapa besar. Walaupun tapi dari segi mana tu kita nak bercakap di sini tu, nak bagi arti persamaan tadi. Dia kata begini. Mengikut kawan saya lah, guru saya, dia kata yang kecil tu anak kita, itu mustahak untuk kita. Bapa kita, ibu kita juga mustahak untuk kita. Jadi dua-duanya hak kita sayang, hak kita kasih. Jadi kita sayang, kita kasih tidak melebihi antara satu sama lain. Sama ada ibu bapa kita, atau nenek kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita kan. Dia kena kasih membawai sama-sama banyak. Kalau kasih 10 pada anak, kasih 10 juga pada kedua ibu bapa. Tapi masuk yang saya nak bagi tahu di sini tu, kalau duduk standard seperti mana yang kata tadi tu kan, antara kasih anak sama banyak dengan ibu bapa, atuk nenek pun sama banyak dengan cucu kita kan. Jadi seimbang. Tu okeylah, baguslah. Duduk dalam kategori yang terbaik. Yang terbaik sangat-sangat. Tapi yang menjadi masalahnya, mengikut cerita kan, kita dengar-dengar lah, tak kira lah mana-mana. Sering kali kita dengar anak itu mengabaikan seorang bapa, seorang ibu, apalagi atuk nenek dia. Tapi kalau kepada anak dia tu, anak kandung dia tu kan, dulu dia pernah jadi anak dah. Sebelum dia nak jadi bapa ni. Kepada anak-anak dia tu, dia sangat mengambil berat.
pada cucu-cucu dia pun, dia sangat mengambil berat. Tapi di pihak yang besar tu, dinamakan ibu bapa tu, tok nenek dia tu, diabaikan. Bukan semua, ini bukan semua. Saya tak garis semua orang tu jadi begitu. Tapi ada dalam masyarakat kita ni, tak kurang pun banyak jugalah. Gitulah. Kalau ada. Tapi tak seimbang, kata orang. Tak seimbang, tak sebalas. Apa tu? Ya saya nak bagi tahu di sini tu. Kalau kita kasih pada anak tu, anak isteri, tak salah tu. Kena pada tepat je. Kena pada tepat dia dah tu. Okey dah tu. Yang terbaik dah tu. Tapi yang salahnya kita abaikan ibu bapa kita, tok nenek kita yang sudah tua tu, terlantar sendirian tu. Ramai dalam masyarakat kita tu. Benar-benar macam ni berlaku. Saya pun di sini tu bukan nak ceramah nak apalah. Saya nak bawa maksud saya, bertujuan saya ni, antara yang besar yang kecil tu lah, nak cari RT yang sama. Dia duduk dekat mana? Apakah tabiran, cerminan huraian dia? Dia ada di sini saja. Antara anak kita yang kecil itu kecil, ibu bapa kita itu yang besar, itu yang besar. Pangkat dia, peringkat dia. Itulah yang kita nak katakan. Kita tu jadi seorang bapa, dulu kita pernah jadi seorang anak kan. Kita ambil berat kasih sayang pada anak tu satu kewajipan lah, satu tanggungjawab kita. Tapi jangan lupa jugalah, satu kewajipan kepada ibu bapa tu sama wajib saja. Anak dan bapa, ibu bapa kita tu, nenek kita, cucu-cucu kita tu sama saja. Kita jangan ambil pilih kasih, jangan berat sebelah. Itu yang saya nak bagi tahu tu. Ya sebenarnya itu lah saya nak bagi tahu. Sebenarnya perkataan ini tadi tu, yang besar yang kecil tu lah, yang membawa cerita sampai di situ. Perantara yang kecil dan yang besar itu adalah anak kita yang kecil. Bapak-bapak kita itu perantara yang besar. Bernamanya dia peringkat tinggi, anak kita peringkat kecil, peringkat rendah. Jadi dua-dua tu mustahak sama-sama berat saja tanggungjawab kita tu. Kita jangan abai lah, jangan pilih kasih. Banyak sangat dalam masyarakat ni berlaku. Apa kata orang, ibu bapa seorang boleh kira anak jaga anak 10 orang. Anak seorang tak, anak 10 orang belum tentu lagi nak jaga ibu bapa kita yang terlantar duduk kat rumah tu, terbiar tu. Banyak perkara begini berlaku. Sedih kita dengar. Di mana-mana apabila cerita-cerita begini diperbesarkan, dipercakapkan oleh masyarakat di kalangan ramai. Sebagi kita ni, ya kalau boleh beki lah, kasihlah sama-sama lah, sama-sama anak kita berkasih, cucu kita berkasih sayang, ibu bapa kita jangan abaikan, sayanglah mereka. Apalagi untuk nenek kita kan. Itulah sedikit sebanyak apa yang saya boleh kongsi hari ni tu. Siapa dia ni nak cakap tiba-tiba ni. Kadang-kadang tak habis mimpi mai cakap temu buah macam ni pula pasal kecil ibu bapa anak beranak ni. Siapa dia ni? Tanggungjawab ini semua ni duduk campur cakap aduk begini. Siapa dia ni? Saya ni bukan siapa-siapa. Ginilah. Bukan siapa-siapa. Saya sangat lemah sangat-sangat. Tapi yang saya buat channel ini menurut nama channel saya tu Dari Suara Angin. Anggaplah saya tu dari suara angin. Dari suara angin. Datang dari suara angin. Macam mana angin tu? Dari suara angin tu. Bila begini, bila angin tu datang, dia boleh kita tu sekejap lah boleh merasakan kita sedap, rasa rasa damai kan. Rasa menjegarkan kan. Angin datang tu sekejap tu. Lepas pada tu angin tu berlalu pergi dan menghilang. Anggapan begitulah. Saya ni, suara ini dari suara angin. Sekiranya dalam temu buah kita pada hari ini tu tak sedap dengar di mata, tak sedap tengok di mata, tak sedap dengar di telinga tu, harap maaf lah. Itu kelemahan saya sendiri. Dan sekiranya ucapan yang baik-baik yang molek-molek tu, itulah anugerah daripada ilahi. Jadi saya ni dah sampai ke penghujung dah. Saya pun nak minta diri lah. Bagi
yang mana tengok tu saya tu tekanlah apa ni, follow, support lah saya dengan cara follow untuk menghidupkan channel ini. Nah, dan apa ni, follow, share, like dan komen. Komen ini penting lah bagi saya, mengagak sebagai pagar untuk menjagakan saya, dan mengagak sekaligus saya mengagakkan dia tu komen itu sebagai guru kepada saya. Nah, jadi buat hari ni tu saya pun nak minta bunuh diri lah dulu karena masa dah berlarut panjang tu, dah banyak sangat tu kan. Jadi esok tu kita nak cakap tentang tabir mimpi lagi lah, bagi siapa yang berkenan dengan perkara seperti ini tu kan, berpasang-pasang sepertinya besar halus kecil tu kan, kasih sayang antara yang berjatang betina pasang-pasang sebegini tu, apa huraian dan tabiran dia tu, insyaAllah lah kita akan adakan lagi siaran yang baik-baik begini lah. Itu sekiranya perlulah, sekiranya komen-komen itu ada permintaan dari saudara-saudari peminat netizen-netizen semua. Nah, jadi esok tu kita akan nak bawa tabir mimpi. Siapa dia takut dengan hantu, esok tengok tabir mimpi saya esok macam mana. Keseramnya. Jadi hari ni saya ucap unurkan diri dulu lah dengan akhir kata wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.